kali ni kita nak tengok satu bahan ni yang anda kongsikan. Menarik ni, pasal pokok guarana. Guarana ni kan tumbuhan dari Amazon tu yang biji dia tinggi kafein. Tapi sumber ni dia fokus pada potensi untuk orang kampung kita. Ya, betul tu. Jadi jom kita cuba fahamkan betul-betul. Apa sebenarnya sumber ni kata pasal peluang ekonomi dia, pasal kesihatan, sesuai ke tak tanam kat kampung. Kita nak gali intipati bahan ni. Menarik. Mencari sumber alternatif macam guarana ni memang relevan lah kan? Terutama untuk komuniti luar bandar kita. Sumber ni nampaknya macam bagi cadangan lah. Okey, perkara pertama yang saya perasan, sumber ni sebut pasal potensi untuk tambah pendapatan orang kampung. Ini penting ni. Tapi, macam mana tu? Sumber ni ada bagi gambaran tak bagaimana duit tu boleh masuk? Ada cakap pasal pasaran ke, harga ke? Apa yang saya nampak dari sumber ni, dia bukan sekadar cakap tambah pendapatan, macam tu je. Dia macam bagi gambaran, guarana ni boleh jadi macam tanaman kontan lah. Cash crop orang kata. Oh, cash crop? Mungkin ada sebut pasal permintaan. Kan banyak produk guarana sekarang ni. Minuman tenaga, suplemen. Jadi mungkin model dia orang kampung tanam, lepas tu jual terus ke pemproses. Atau mungkin melalui koperasi ke. Nampak ada nilai ekonomi kat situ. Okey, faham. Jadi bukan tanam suka-suka je lah ya. Ada potensi bisnes. Lepas tu, dia kata juga baik untuk kesihatan. Ada sebut tu. Apa yang spesifiknya tu? Macam kopi juga ke atau ada lain sikit? Kalau tengok sumber ni, dia tonjolkan guarana ni lebih sikit dari pemberi tenaga biasa. Dia macam tekankan, kandungan kafein dia tu unik. Semula jadi, badan kita lepaskan perlahan-lahan. Oh, perlahan-lahan? Ya, jadi tenaga tu tahan lama sikit. Tak macam setengah minuman lain yang lepas tu kita rasa crash atau gelisah tu kan. Faham. Macam tak ada kesan samping yang mendadak tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi baguslah untuk orang yang kerja berat ke atau nak fokus lama sikit. Sumber tu mungkin ada sentuh juga pasal antioksidan dia atau benda-benda tradisional lain. Wah, menarik tu. Ada kelainan lah berbanding kafein biasa. Okey, sekarang kita ke bahagian praktikal pula. Sumber kata ia sesuai ditanam di tanah kampung. Ya, ini penting ni. Apa maksud sesuai kat situ? Ikut sumber tu lah, senang jaga ke, tahan lasak atau kena tanah jenis khas ke? Kesesuaian ni, kalau ikut petunjuk dalam sumber ni, sesuai tu mungkin maksudnya, satu, dia tak cerewet sangat kot. Mungkin boleh hidup kat tanah biasa, tahan cuaca panas kita ni. Lepas tu, mungkin dia perlukan separa teduh je. Kan kat kebun kampung banyak pokok lain. Boleh tumpang tanam bawah pokok lain. Oh, okey. Macam tumpang sari lah kiranya. Macam tu lah. Dan kalau sumber tu kata, senang jaga, tak perlu baja kimia banyak, itu lagilah sesuai untuk skala kampung kan. Tak banyak kos. Jadi, kalau kita kumpulkan semua ni dari bahan yang kita tengok ni lah kan, guarana ni macam satu package lengkap lah untuk orang kampung. Ada potensi duit masuk, ada manfaat kesihatan yang unik sikit. Lepas tu, senang pula nak tanam kat persekitaran kita. Tepat sekali. Sumber ni memang lukiskan gambaran macam tu. Guarana sebagai satu aset pelbagai fungsi lah. Dia sentuh ekonomi, kesihatan, pertanian, semua sekali. Satu contoh lah macam mana satu tanaman tu boleh bagi banyak manfaat. Dan sebelum kita habis, ada satu benda lagi saya perasan kat hujung sumber ni. Apa dia tu? Dia macam ada seruan, daftar bersama Kupana. Kupana? Ya, Kupana. Kalau tengok konteks dia, nampak macam satu entiti lah. Mungkin syarikat ke atau program ke yang tolong orang kampung kalau nak mula tanam guarana ni. Oh, kiranya macam ada pihak yang bantulah ya? Nampak macam tu lah. Jadi bukan idea kosong je, tapi ada macam langkah seterusnya yang dicadangkan. Kami cuma sampaikan apa yang ada dalam sumber ni ya. Betul. Itu sekadar maklumat dari bahan rujukan. Sebagai penutup kan, ni satu benda lah untuk anda fikirkan. Kalau kita tengok contoh guarana ni dalam sumber tadi, cuba kita renung sekejap. Agak-agak kat sekeliling kita ni, kat tempat kita sendiri, ada tak sumber-sumber tempatan lain yang sebenarnya ada potensi besar tapi kita belum teroka habis-habisan lagi untuk manfaat komuniti kita? Mungkin
mungkin ada guarana lain yang tersembunyi kat halaman rumah kita sendiri. Fikir-fikirkanlah.